Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhana Fuza bin Saleh dari kelas 2 Afiat merupakan wartawan bertugas untuk kali ini. Pada 16 April 2025, SMK Zana Reko telah mengadakan program Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Seikhlas Hati Setulus Budi. Pihak sekolah telah mengambil inisiatif untuk mengadakan program ini bukan sahaja untuk meraihkan bulan Syawal, malah untuk meningkatkan penglibatan murid aktif dalam program sekolah. Jom kita ikuti program yang sedang dijalankan. Kini, saya bersama salah seorang pelajar wakil dari tingkatan 5. Baiklah, apakah perasaan anda untuk program Majlis Rumah Terbuka Hari Raya pada tahun ini? Saya berasa sangat gembira kerana ini kali terakhir saya menyambut Hari Raya bersama rakan-rakan dan guru-guru di SMK Zana Reko. Dan tahun depan tingkatan 5 dah tak ada lagi di SMK Zana Reko, jadi kami akan merindui perayaan di SMK Zana Reko. Baiklah. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. I've thought of quite a few times of paranoia. Oh, what should I am? I don't know what I should call you. Hey, ooh, he's 24, yeah. Hey, we're getting high around the corner. I don't want you. Kini, saya bersama salah seorang pelajar yang telah menyertai program ini. Baiklah, apakah perkara yang paling seronok semasa program sedang berlangsung? Bagi saya, perkara paling seronok persembahan lah. Kita dapat tengok orang menari, menyanyi, berlakon dan lain-lain. Itu saja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Her toes touch the lack of cement and gather to one corner of the woods. Echo chambers inside a neighborhood. And centerfold humility shown. You're not as good as what your mama assumed. Aren't you glad that you reside in a hell? Akhir sekali, saya bersama salah seorang pelajar dari tingkatan 4. Baiklah, apakah objektif utama untuk sambutan Hari Raya pada hari ini? Pada pendapat saya, objektif utama bagi sambutan pada hari ini adalah untuk merapatkan lagi silaturahim antara murid dan guru dan juga mengenali makanan warisan daripada kaum lain. Okay, terima kasih. Terima kasih. The top of your lungs, Coachella. Every second counts. I don't wanna talk to you anymore. Semoga program yang menarik ini dapat dijalankan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli santan, santan diletak di atas peti. Salah dan silap harap dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati.